Ibu-ibu sangkakan lepas je keluar dia orang bedah, ramai sangkakan semuanya dah selesai. Tapi hakikatnya luka Caesar tu satu penyiksaan baru yang ramai ibu tak sangka. Sakit yang mencucuk-cucuk, nak bangun ngilu, nak baring pun perit, nak menyusu pun kena tunggu atau dapatkan bantuan. Luka makin lambat sembuh, bernanah, berair, rasa trauma setiap kali nak bergerakkan badan. Tapi Alhamdulillah ada cara semula jadi yang boleh bantu anda untuk bangkit semula dengan polifenol. Apa itu polifenol dan kenapa penting untuk luka Caesar? Okey, polifenol ni ialah bahan antioksidan semula jadi, sangatlah kuat dalam melawan keradangan, mempercepatkan pemulihan sel dan juga mengurangkan rasa radang ataupun sakit. Polifenol ni hanya dapat pada Resvee dan juga Vivix sahaja. Dia bantu untuk baiki sel luka tu dengan lebih cepat, bantu luka kering dari dalam. Okey, kita tak nak luka tu hanya cantik di luar saja, kita nak sembuh dari luar dan juga dari dalam. Dia bantu kurangkan bengkak, kurangkan sakit rengat, dia tingkatkan tenaga ibu. Berpantang ni, walaupun tak cukup tidur, ibu stay bertenaga, ibu stay juga ceria, tak ada stres, elak daripada jangkitan pada luka dengan sokongan imun badan. Bila kita amalkan Resvee atau Vivix ni waktu berpantang, jadi imun badan kita kuat, jadi luka tu tak adalah senang bernanah ataupun terbuka. Kenapa rawat secara semula jadi itu penting? Sebab kita tak nak ada kesan sampingan, ada bahan kimia. Okey, selamat untuk ibu menyusu, selamat untuk ibu dan juga selamat untuk baby. Dia bantu pulihkan luka fizikal tapi juga bantu stabilkan emosi ibu. Antara testimoni yang real yang Kak An dapat dari customer Kak An, apa yang mereka share, hari ketiga dah boleh bangun tanpa rasa sakit yang sangat kuat, tak perlu tunggu suami untuk angkat baby lagi, luka kering dengan cantik, tak ada bernanah, tak ada tinggal parut yang besar ataupun keloid. Ibu-ibu, jangan tunggu luka makin teruk baru nak rawat. Kita berpantang bukan untuk lemah tapi untuk pulih dan juga kembali kuat. Polifenol yang ada dalam Resvee atau Vivix ni, dia bantu untuk sembuh tu luka dengan cepat, lebih selamat dari dalam. Kalau awak nak tahu lebih lanjut tentang suplemen semula jadi untuk luka bersalin ni, bolehlah klik link di bahagian description ataupun boleh terus WhatsApp Kak An di 018 4076 049. Kak An akan guide awak ikut bajet dan juga keperluan. Dan jangan lupa like, share dan juga subscribe channel ni untuk dapat lebih banyak lagi info berpantang, tips ibu sihat dan kuat lepas bersalin. Terima kasih kerana menonton video ni. Jumpa lagi dalam video seterusnya.